Anda pernah dengar tak bihun kuah laksa? Saya boleh katakan saya first time dengar tu pun rasa macam pelik. Mana ada bihun kuah laksa? Laksa lah kan. So sebenarnya ini dah boleh katakan bihun kuah laksa ni diperkenalkan kepada saya oleh kawan saya yang belajar dekat UiTM Kedah. Dia kata, "Elah, kau suka laksa kan? Kau pernah try tak bihun kuah laksa?" Hari ni kita ada bihun. So kita nak try bihun kuah laksa. So ini kuah laksa dia. Kuah laksa yang boleh dikatakan pekat ni. Pekat adalah orang kata apa, antara perkara yang menyebabkan laksa itu sedap lah. Kuah laksa tu sedap. So kita akan letakkan laksa ni dekat bihun ni. Dan kita nak try sekejap lagi adakah dia punya kesedapan tu masih sama seperti mana first time saya makan bihun kuah laksa. Kali ni kita nak cuba bihun kuah laksa. Kita gaul macam biasa, macam laksa macam biasa. Rasa dulu bihun kuah laksa. Masih sama. So kepada anda, saya nak tanya, kalaulah CEO Kunyah-Kunyah nak wujudkan, nak buat medium baru bihun kuah laksa, adakah anda nak try dan nak beli? Kalau anda nak, komen nak, dan jangan lupa follow CEO Kunyah-Kunyah.